Ini bapa. Ini pula mak. Dan mereka ada 3 orang anak. Along, Angah dan Ucu. Okey, semua senyum. Tak lama kemudian, mak meninggal. Jadi, tinggallah kami 4 orang. Tapi tak lama pun. Sebab Ani nak beli apa hari ni? Macam biasa ke nak yang lain hari ni? Nak yang macam biasa lah kak. Macam biasa ni. Alah, Ani nak tambah ke yang lain. Banyak lagi tu lah kak. Tak boleh gini ni. Tolonglah kak ni. Kita tengok. Ni yang viral tu kan? Ya ni. Wah, hot selling ni. Ni yang saya sahadik. Dia review cakap very demure lah ni. Boleh kita tambah? Okay. Ni Ani seorang juga ni. Nak buat teman ke? Tak adalah kak. Siapa dia nak suka? Kalau jumpa lagi sekarang ni semua sama je. Macam curang. Tak ada lain. Ya ni dah sebab macam tu. Jodoh ni tidak. Jodoh ni unexpected ni. Memang tu lepas ni datang di luar ni tak tahu. Rezeki tak pernah salah alamat. Tak apalah kak. Biar saya bayar dulu lah. Nanti tu sembang teki. Okay. Kita harga dia diskaun sikit. Hari ni RM10 kita bagi. RM10 ya? Kenapa tu ni? Tak cukup duit lah kak. Macam mana ni? Saya ni lah. Beli lain kali lah. Alah ni dah macam ni. Kak, boleh tolong kirakan sekali? Makan apa ya? Tak banyak pun, roti je. Tapi yang penting apa yang dia beli. Kalau macam tu RM10 semuanya. Cukup. Terima kasih ya saya jual. Saya beli. Nah. Saya tak nak bayar. Tak kena pula kena bayar kan? Tak apa. Kenapa dah tutup korang ni? Tak apa. sebab bapak dah kahwin baru. Are you ready? Yes, sir. Aku nikahkan kau dengan anakku, Suri Hani binti Haji Saad, dengan mas kahwin RM300.99. 309. Allahu Akbar. Peksan pula. Macam mana nak nikah ni? Apa? Peksan? Ye, bapa dah peksan. Walaupun dah selamat berkahwin, tapi ada seorang yang tak puas hati dengan perkahwinan tu. Along. Seraput lah. Maklumlah, Along ni paling rapat dengan mak dia. Jadi Lelaki orang pun. Apa? Mem, kita jap. Mak kau ada sesuatu nak bagi. Apa? Along, memandang ni hari jadi Along. Mak dengan bapa ada hadiah. Ini. Ya, lu tak suka lah rasanya Baca kau. Mana awak dah tu? Tak ada awak. Nanti dia okey lagi. Jadi, nak dipendekkan cerita, anak-anak bapak ni pun dah membesar. Ada bini, kerja, anak lagi. Abang Hamdan lalu dah. Handsome je. Tapi kau tahu tak, perempuan yang belakang Hamdan tu, itulah bini baru dia. Ya ke? Tak pernah nampak pun. Lah. Tapi aku ada cerita pasal Hamdan tu. Apa? Kau tahu tak sebelum dia yang Along tu pernah balik beraya? Tak balik. Kau pernah nampak kereta dekat sini pagi? Tak pernah. Kan? Tak pernah. Cakap dah. Tata mesti sebab anak dia tu merajuk. Oh, yang kat sana tu. Korang ni tak ada kerja Dah Ramadan pun nak ngumpat. Sorry lah. Anak-anak dia ada. Berapa? Dah pukul 12.09. Aku nak masuk luar muka ni. Aduh, hai. Sorry lah. Apa nak jadi dengan muda orang kampung ni? Ucu?
Biasalah tu, Mak. Bila orang kampung ni kita tak boleh jaga. Nak buat macam mana? Ya. Kenapa? Assalamualaikum. Salam. Apa? Danish. Dia... Aish. Budak tu nak kena ni. Kenapa macam? Okay. Kenapa? Tak apa. Ada emergency sekejap. Sekejap. Danish. Kau nak apa-apa tak hari ni? Jangan risau. Hari ni kau ambil je apa-apa. Aku yang belanja. Kau ambil je. Dia nak apa? Nak satu Nak boleh. satu lah kita apa sediakan. Nak makan sekarang lah. Jangan makan dulu. Kau buat apa ni? Kau penting puasa kan? Paksu ya ajak. Kau ajak dia penting puasa kan? Tak. Tadi aku datang, aku nak belanja. Aku tak nak dengar alasan kau lagi lah. Kau tahu tak? Halal haram boleh tak tahu lagi. Kau pun tahu sendiri. Kau memang nak kena ha. Dah. Tak alasan. Kau kena kat rumah nanti. Ya. Ish. Macam-macam si Danish ni. Suka buat hal. Sementara itu di rumah Along. Mesti raya lah. Nak kena beritahu abang ni. Awak. Ya, Wak. Tahun ni balik kampung awak you? Balik kampung? Ya, pergi dulu. Dah lah awak. Awak ni asyik merajuk je. Tak kesian ke anak-anak kita? Setiap kali raya balik kampung saya je. Sayang, kita ni balik kampung ayah ke tak ni? Awak je lah. Tak pernah nak keluar saya. Kacau lah. Mak. Hello? Waalaikumsalam. Ya, mak, kenapa? Hah? Ayah tenat? Awak tak punya ayah? Ayah sakit. Mak kata ayah tak nak bangun. Abang, awak buat apa ni? Awak packing barang-barang, kita raya rumah saya tahun ni. Jom. Haish, Along. Baru sekarang nak balik. Ayah! Nampaknya Along dah terlambat. Apa dia jadi ni? Abah? Ada tu. Ini kopi madu. Betul. Semacam mak buat tidur. Betul. Abah! Halo. Balik pun kau. Abah, Mak, selamat hari raya. Maafkan segala salah silap Along sama Along tidak tidur dini. Alhamdulillah. Abah sebenarnya dah lama maafkan Along. Mak pun dah lama makan Along. Sebenarnya benda ni takkan jadi tanpa adik. Hah? Adik? Along. Along mana Along? Along mana? Masih banyak bumi yang masa dia. Entah tu. Aku dah penat bujuk dia supaya biarlah dia. Kalau Along tak balik tak boleh jadi ni. Macam mana aku nak beraya? Tak syok ah. Ucu dah dengki dengan aku. Angah tak support. Along yang boleh kau team. Aku ada idea. Kenapa adik lah? Tak boleh marah. Kata minta maaf tadi. Oh, jadi kau kenapa selama ni sini kau. Jadi itulah kisahnya. Pengajaran hari ini, kita kenalah melawat keluarga kita walaupun kita benci pun. Okay? Bye-bye. Kami dari Rumah Bestari ingin mengucapkan Selamat Hari Raya.